Tanda-tanda kiamat telah wujud sejak Nabi wafat dan semakin hari semakin hampir dengan petunjuk kiamat. Ada orang mengatakan Imam Mahdi muncul 2013 dan bencana terbesar dan tiupan sangkakala pertama akan berlaku 15 Ramadan 2012. Boleh tak kita percaya pada tanda-tanda Ramadan ini? Ada orang ramai Imam Mahdi keluar 2012 dan tiup sangkakala 2013. Jawab ni bodoh belaka semua. Faham? Ini kerja bodoh belaka. Nabi tak suruh kita buat cerita macam ni. Kita yakin berlaku kiamat, kita yakin terbit Imam Mahdi, kita yakin turun Nabi Isa, nampak? Dan tak perlu kita cari bilakah tarikh kiamat. Kita tahu dah hari kiamat tidak akan lari, melainkan mesti berlaku pada hari Jumaat. Bila punya Jumaat, itu bukan kerja kita. Kita bersedia dengan hari kiamat, dengan beramal soleh. Anytime kiamat, kita jadi hamba Allah. Allah redha dengan kita. Ini banyak orang duk teka di mana Dajjal akan muncul. Tak, habis buat kajian, tak ada guna. Di mana Nabi Isa akan turun? Imam Mahdi akan terbit di mana? Lebih kurang negeri mana? La ilaha illallah. Baikmu mendalami ilmu tafsir, baikmu hafal hadis-hadis Rasulullah, baikmu buat solat tasbih tiap-tiap malam pada duduk ramai benda-benda karut seperti ini. Faham? Tak payah kita terikut-ikut orang bodoh seperti ini. Kita bersedia dengan amalan. Bila berlaku kiamat pun, kita bersedia. Allah redha kepada kita, kita redha kepada Allah.